Salah satu perkara awal sebelum korang bina rumah, tengok tekanan air kat tempat korang adakah kuat ataupun tidak. Kalau perlukan pump, sediakan sistem water pump awal-awal. Okey guys, ini merupakan building tandas dan juga store, di mana di dalam store ini terletaknya water pump serta sistem perpaipan yang dihantar ke rumah. Kenapa dan mengapa kita memerlukan sistem perpaipan ini? Supaya kita dapat mengawal. Jika kita out session, kita boleh padam dan switch off sistem water pump ini. Ya, jangan risau, air tangki tetap akan berfungsi seperti biasa. Cumanya tekanannya agak lambat lah, tak kuat macam ada water pump. Kau tengoklah, dalam store ni siap ada sistem pendawaian sub-DB untuk support bangunan-bangunan di bahagian luar seperti ini, tandas dan juga store serta kolam renang. Rancang, minta pendapat, susun, atur. Moga bermanfaat.